Solat hormat waktu. Pernah dengar tak? Hormat waktu. Ada satu lagi solat ra'i waktu. Naik atas bas tak berhenti. Ayat semayang tak ada, nak tayamum pun tak boleh. Duduk atas kerusi, solat buat terang mana kita boleh buat. Nama dia solat hormat waktu. Itu orang panggil ra'i waktu. Ada satu solat lain pun sama jugalah. Dia nak wuduk tak boleh, nak tayamum pun tak boleh. Doktor tak bagi. Faham? Ataupun dia ni boleh tayamum tapi kaki dia berbalut darah dalam tak cuci. Atau dia boleh wuduk atau boleh tayamum tapi dia punya najis dia tu dengan duk keluar bagai-bagai, nak cuci tak boleh, badan penuh dengan najis. Solat hormat waktu. Solat hormat waktu ni dia ada dua jenis. Jenis pertama, orang tu berhadas kecil. Yang kedua, orang tu berhadas besar. Faham tak? Maka sekiranya dia berhadas kecil, dia solat ikut mazhab kita macam biasa, baca iftitah, baca Fatihah, baca surah. Dia berwuduk tapi dalam pakaian dia ada najis. Atau barangkali doktor pesan wuduk jangan, tayamum jangan, bahaya kes ni. Tu hormat waktu lah. Ataupun dia solat, dia tidak boleh menghadap kiblat, tak boleh nak buat apa, kena ikat ke apa ke. Dia berhadas kecil, bukan hadas besar. Maka dia solat sekadar mana yang dia mampu. Kalau dia boleh menghadap kiblat, tapi pakaian dia tu ada najis apa bagai, nak cuci tak boleh, dia menghadap kiblat, macam biasa buat. Macam biasa. Solat ini jangan buat berjemaah, buat seorang-seorang. Kita ikut dia pun tak boleh. Sebab nanti dia kena solat lain. Jelas nah? Sekiranya dia berhadas besar. Ni hasil cerita ni mazhab Syafi'i saja ni. Mazhab lain tu cerita lain. Nanti tuan-tuan anda mazhab Syafi'i, mazhab lain tak? Tak ada lah. Dia berhadas besar. Faham tak? Dengan pakaian bernajis bagai-bagai. Nak tayamum tak boleh, wuduk pun tak boleh, bagai-bagai. Tak tahu dia mimpi. Tak mimpi, naik kapal terbang jatuh dalam sawah. Tuan-tuan faham tak? Kalau tak faham boleh tanya mak ayah di rumah. Okey. Hai, dah lah nak mandi pun tak boleh, nak wuduk pun tak boleh, doktor tak bagi, berhadas besar pula. Allahu Akbar. Baca Fatihah sahaja. Iftitah boleh baca sebab bukan Quran. Fatihah boleh baca sebab dia rukun. Surah apa pun tak boleh baca kerana ia adalah ayat Al-Quran. Itu solat lebat waktu untuk orang yang berhadas besar. Bagi mereka yang taklid mazhab Maliki, tiada solat hormat waktu. Okey, bagi orang hak mazhab Hanafi sama waktu ni hanyalah buat macam filem saja. Apa benda pun tak baca. Nanti kita ulang semula solat tadi. Sekiranya berjumpa dengan mati, maka kira selesai. Okey, ingat kitab lama dulu, solat bawa ayat kencing, solat tak sah. Tu ayat kencing baik. Tapi ini fatwa kebangsaan yang terbaru lah. Orang yang ayat kencing tak boleh nak buka daripada badan, dia solat bukan hormat waktu, solat dia sah dan tak perlu diulang apa-apa. Ini untuk jawapan hormat waktu tadi. Kalau berhadas besar, baca yang wajib saja. Kalau badan kecil, baca kesemuanya. Macam semualah. Dan tasawuf buat berjemaah sebab solat tadi nak kena ulang lagi sekali. Termasuk juga antara yang kena ulang, kaki berbalut tapi tak ada ayat semayang. Doktor dah balut ayat semayang, tak ambil masa balut kaki, maka solat tadi wajib diulang disebabkan kita bertaklid mazhab Syafi'i. Melainkan sekiranya kita tukar mazhab, maka yang tu cerita dia berubah.
Boleh faham tak? Kalau 3 bulan kena solat hamat waktu teruk tak? Cuba kali tengok 90 kali 17 rakaat. Jawapan dia mungkin dia kata tak apa, tak solat nanti lega, nanti qada. Kita kata dia kalau mati macam mana? Oh, takkan patah kaki nak mati kot. Jawapan dia mati dia mai kot mana pun keadaan dia. Habis dekat tu. Ada soalan luar lagi?